أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Di tengah-tengah Kuala Lumpur moden masih ada satu jalan, tempat budaya, bisnes dan nostalgia lama KL yang masih hidup. Jalan Masjid India. Dari kedai kain, restoran mamak, sampai lorong kecil penuh manusia, semuanya bergerak tanpa henti. Kalau sebelah malam dekat jalan Masjid India ni, suasana dia agak lain sikit. Punya kedai mamak, bau rempah, lampu kedai lama, semua campur-campur jadi satu vibe yang susah lah nak hilang. Dekat sini lah orang KL datang lepak. Bila korang masuk lorong-lorong kecil sekitar sini, vibe Kuala Lumpur ni masih terasa vibe Kuala Lumpur lama. Walaupun sekeliling berubah jadi bandar moden, kawasan ni masih simpan wajah KL yang dulu-dulu. Kadang-kadang tempat macam ni yang simpan identiti sebenar sebuah bandar. Tapi yalah, macam banyak kawasan lama lain kat KL ni, jalan Masjid India ni juga perlahan-lahan berubah. Generasi bertukar, kedai lama makin hilang, tapi memori tempat ni ya masih kuat lagi. Soalannya, berapa lama lagi wajah lama jalan Masjid India ni boleh bertahan? Tengah-tengah bandar yang sentiasa berubah ni, jalan Masjid India masih berdiri dengan cerita lamanya sendiri. Dan mungkin itulah yang buat tempat ini masih istimewa. Street File, jumpa lagi di episod yang lain.